Assalamualaikum Pak Pen. Waalaikumsalam. Boleh Pak Pen terangkan mengenai Pak Pen dan kemudian cerita sikit pengalaman Pak Pen. Mengapa buku nambah rumah sakit ke Terengganu? Okey. Daripada 2% sampai 3%, 4%, 5%, 6%, 8% RM1 saya bawa lagi. Wah, itu tahun bila tu? Sini dalam tahun 80-an lah. Apa pengalaman yang sangat manis agaknya? Ada gelombang musim grower. Waktu yang ada jatuh penumpang saya tolong selamatkan. Dia macam mana? Dia jatuh ke apa? Gelombang tu dia naik tangga, dia jatuh. Okey. Saya selamatkan dia. Astagfirullah. Sebut merenting 100 laju lalu. Dulu pakai apa? Pakai dayung ke pakai bot? Pakai Mabuk. motor lah. Ni sampai jati ada gelombang. Gelombang itu bulan Tujuh lah. Apa agaknya pengalaman yang manis lah. Saya jumpa dengan tuanku ke apa ke. Saya jumpa dengan Kumizang. Ada jumpa. Jadi dia bagi ni duit raya. Duit raya, baju raya. Tahun ni ada dapat daripada. Tahun ni dah ada lah. Hah? Saya dah bawa tambah dah ada lah. Dulu dia bagi. Tuanku, kalau tuanku dengar video ni, ampun tuanku, minta tolonglah bagi hamper kepada Pak Pen ni. Jadi dia akan mengurangkan apa ni, beban saya untuk raya ni. Jadi kita, apa harapan Pak Pen agak? Harapan tu tak apa saya sangat berkira. Jadi saya duduk lalu lalang depan rumah Pak Pen dah 10 tahun ni rupanya. Saya pun malam tadi saya cakap dengan isteri saya, ni barang-barang ni Pak Pen isteri saya beli ni, bukan saya. Ni isteri saya yang beli. Dia kata tolong hantar ke rumah saya dah besar juga. Tak apa. Rumah saya kena serang jantung. Masih lagi ya. Masih berubat kan? Berubat sekarang ni. Tidak boleh rumah tangga, tak boleh urus juga. Tak boleh sihat mana. Jadi pada sahabat-sahabat saya yang kenal Pak Pen, kalau lalu depan ni singgah lah. Kalau ada apa-apa lebih dalam kereta tu, ulurlah sikit. Kita duduk berjiran kan. Saya duduk dalam sikit. Tapi hari-hari lah saya kulu-kili. Kadang angkat tangan je. Saya kadang minta maaf lah. Macam orang sombong ni, bukan. Kadang ada urusan. Hari ni saya tak ada urusan. Jadi isteri saya kata, tolong hantar barang. Dia beli semalam. Jadi ada apa-apa ni, kalau ada kuih ke apa ke, nanti saya hantar lagi. Memang saya pernah jumpa tuanku lah. Bagus. Itu bagus. Pengalaman yang sangat menarik ya. Jadi nak ucap selamat raya pada siapa? Bukan bersama dengan tuanku. Dekat mana? Rizal. Rizal. Di Tanjung tu. Okey. Ke Primula. Dekat Primula. Besar hotel tu. Itu besar. Okey, Pak Pen. Selamat raya. Mak saya batin. Zahir batin dan Saya minta maaf sama saya. sama-sama lah Pak Pen. Assalamualaikum.